Pertama kali saya dengar tentang kursus ni di majalah 3. Lepas tu saya tengok melalui internet dan nampak banyak sambutan dan banyak yang positif lah yang saya terima daripada internet. Jadi membuatkan saya nak cuba tengok datang. Yang saya tak pernah terfikir pun ada idea-idea dan juga tips-tips yang diberikan oleh Encik Syabuddin memang baik. Bagi saya dia adalah seorang penceramah yang agak baik sebab dia boleh membuatkan kita rasa seperti kawan dengan kawan instead of penceramah dengan orang yang mendengar saja. Saya memang betul-betul berminat. Setelah melalui proses kursus ini, saya rasa memang semua orang patut join. So, apa pendapat Encik mengenai kursus burung Cina? Saya suka and saya rasa is one of the good knowledge, and suppose I think everyone yang nak start atau dah start pun boleh hadiri benda ni pasal dia banyak input. Kadang-kadang kita pergi dapat mesti daripada ditipu, lepas tu cara-cara yang lebih fleksibel, lebih mudah. So tak payah nak cari-cari, nak buang masa dekat situ because time is important kan. Mengenai penceramah, akak rasa okey ke dengan penceramah ni? Saya suka dengan cara dia berceramah sebab dia tak bagi saya mengantuk. Lepas tu input yang dia cakap tu tak melirik dan tak mengarut. Okay. Setelah akak dengar kursus ni, so akak rasa macam nak menyertai kursus burung Cina ke? Kalau dibagi peluang, kalau ada lagi, insyaAllah saya akan join lagi lah. Kursus ni banyak membantu pada peniaga-peniaga kecil dan yang pada yang baru nak berjanji nak untuk berniaga lah. So bagus untuk kita orang jadikan benda ni jadi platform pertama kali kita nak buka perniagaan untuk mencari supplier apa semua. Itu memang okey sangat lah, memang tak ada masalah. Cara cakap apa semua kita pun macam senang nak faham apa semua. InsyaAllah memang nak masuk dalam tu lah. Sekali kita akan plan lah bila nak pergi tu. Tapi memang akan masuk lah ni buat rombongan. Terima kasih.